Jom. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Fendi Fishing. Okey, pagi ni agak mendung. So kita akan memburu ikan toman lagi di Lorong Kemuting. So aku akan menaiki IB. Ni IB aku sama adik aku Afiq. Okey. So aku nak set up IB aku. Harap pagi ni kita start. Okey, kau layan ni video. Okay geng, so aku dah set up IB aku. So pagi ni pergi yang mendung. Ni dah sama Afiq. Dia pun sudah casting mencari pot-pot keramat dah. Kau layan ni video ni, kita lencur dulu. Let's go. Beli kan. Oh. Allah tak. Ada lagi tak? Allah. Rempet. Mantap. Rempet pula dah. Yang pertama. Rempet pun rempet lah. Apa ni? Haruan? 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 Toman. Haruan apa? Haruan. Toman mini. Okey geng, alhamdulillah pakai ni. Pakai silencer Zumi. Oh, masih ketar lagi. Ketar lagi. Ni dah. Aku pakai silencer Zumi 18 cm. Pagi yang mendung, kita boleh kena bujang. Oi, kena bujang. Rempet. Nampak. Padu mantap. Ni anggap dah lebih kurang sekilo lah. Sekilo lebih. Tapi sekilo lebih pun rempet pun toman dia fly. Padu. Syok. Layan. Kau layan ni video ni, tengok. Padu. Tak kena. Ke dalam. Besar. Sudah. Oh, ni pula dah. Maklah. Mantap. Jauh. Okay. Mantap lah Afiq. Alhamdulillah Afiq. Padu. Alhamdulillah. Mantap padu. Okay gang, alhamdulillah. Kita memodalkan ni silencer Azmi 18 cm ingat dah. Dah tergulai dah aku pakai rod capture 35 dengan antara 25. Tali sihat Royakah 30 lebih ya. Okay, hasil dia lebih 10. Hasil dah ni dah. Sah 5 kilo. 5 kilo. Padu mantap. Besar. Uish, mantap dah weh. Layan video.
Alah, ni kali 5 kilo. Ha? 6. Nak buat. Lagi. Kena balik lagi. Tak enjin mati lah. Sekejap, aku tarik dia keluar dulu. Uish. Jauh. Jauh. Bujang hijau. Ui. Dia fly pula. Ui, Afiq. Ada sikit. Mantap, Afiq. Ui. Kat. Alhamdulillah, Afiq. Shoot. Gila. Sudah dia. Ya Allah, guys. Aku strike yang ketiga. Tapi ketiga ni dia ni betul-betul orang panggil apa? Bujang senang. Hijau temikai elok. Okay. Alhamdulillah. Dengan modal retakan capture 35 antara 25. Ni dah tali Sihab Royal Cast. Hasil dia yang ketiga. Oi lama. Okey, yang ketiga. Ui. Sah. 10 kilo. 10 kilo. Gila lah. Tengok umpan silencer 18 cm. Padu mantap. Dia makan, dia tarik dengan bot-bot dia makan. Dia nak aku reverse. Alhamdulillah padu rekod. Kau layan je video ni, okey? Macam tu? Tak kena. Baik banyak sikit. Ui. Tak. Ui. Ada sikit terpanik ke atas. Tengok kalau apa ni. Alamak. Dia goncang pala. Jauh. Okay, baik. Dia kena sikit tu. Alhamdulillah kena lagi. Bujang. Woi, bujang besar. Okay, alhamdulillah kan. Strike yang keempat. Bujang. Ni bujang black hijau pula. Ni aku cakap dah pakai ni silencer Zmi. Saya cakap capture 35 dengan Antares 20-25. Thank you. 10 kilo. 10 kilo. Gila, saya sama macam tadi di hijau black. Okay. Dah hasil dah bujang. Bujang, alhamdulillah. Padu-padu mantap. Tengok ni. Sak. 10 kilo. 10 kilo. Padu. Aku duk turun bulan. Kali aku tak tarik. Pum. Meletup top water weh, top water. Kau layan je video ni, okey? Layan je video ni.
Mana? Kau elok. Oh, jaga meja. Lek. Untuk toman. Ini besar. Yalah. Oh, api! Aduh, Hong dah bagi dah. Aduh geng, kat tidak boleh yang ke 5 ekor tadi. Aduh, dah strike kat tangan aku. Aku bagi ni kat Afiq. Lucu pula. Apa Afiq? Ada kata sikit? Ha? Ini malang. Aduh, okey kita usahakan lagi tengok. Usahakan sikit lagi. Aduh. Layan je video ni. Okey. Oh, cuk. Okey lah geng. So sampai sini sajalah cerita kali ni mancing toman. Alhamdulillah aku dapat today strike pada hari ini 4 ekor. Seekor 1 kilo, saiz 1 kilo, and then saiz 5 kilo, saiz 8 kilo, saiz 7 kilo. Lebih kurang macam tu lah. Kau tak ingat. So Afiq, ada lucu ni. Aduh. Dia lucu ni. Aku dah send out, aku dah bagi idea tapi lucu. Jangan tak ada rezeki kan. Okey kan, itu saja cerita kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe Findivishing untuk layan video selanjutnya. Okey, sedap layan je.